Saya nak pesan dengar elok-elok. Marah mesti bersulam strategi. Berani mesti bersulam tanggungjawab. Jadi ke mana hala tuju kita? Adakah kita akan keluar kerajaan esok dan biarkan negara huru-hara? Tidak. Itu jalan mereka yang tunduk kepada emosi, bukan jalan pemikiran kerja negarawan. Bak kata orang tua-tua, berfikir biar panjang, bertindak biar bijak. Saudara sekalian, ingatlah, sejarah dunia moden memberi kita satu pengajaran yang sangat mahal harganya, Datuk Seri Tan Sri Pengerusi Tetap. Apabila perbezaan politik dibiarkan membarah tanpa kebijaksanaan, negara akan runtuh. Dan apabila kerajaan runtuh tanpa pelan penggantian yang jelas, yang lahir bukanlah kebebasan, tetapi adalah kekosongan kuasa ataupun power vacuum. Kita dah saksikan di beberapa banyak negara, saudara sekalian, bagaimana pertelingkahan politik yang tidak terkawal telah melumpuhkan institusi negara.